Jumlah penduduk terjejas akibat banjir di Sabah meningkat kepada lebih 4,000 orang berbanding 2,000 yang direkodkan tengah hari tadi. Berdasarkan kemas kini di laman info bencana JKM sehingga jam 5 petang tadi, seramai 1,698 keluarga telah dipindahkan ke 39 pusat pemindahan sementara PPS di 6 daerah terjejas. Daerah Kemabung merekodkan jumlah mangsa paling ramai iaitu 1,648 orang yang kini ditempatkan di 15 PPS di daerah itu. Manakala di Beaufort pula mangsa meningkat kepada 1,337 orang berbanding 945 tengah hari tadi. 5 PPS telah diaktifkan di daerah terbabit setakat petang tadi. Daerah Tenem pula merekodkan 710 mangsa setakat petang tadi dan 13 PPS dibuka. Di Membakut 280 mangsa kini berteduh di 2 PPS. Manakala di Sipitang 420 orang masih berada di 3 PPS. Di Souk hanya 1 PPS dibuka bagi menempatkan 87 orang mangsa.